Penyakit keturunan yang paling popular, Part 1. Antara penyakit keturunan yang selalu terjadi ialah kencing manis ataupun diabetes. If you guys punya parents ataupun ahli keluarga yang ada sejarah sakit kencing manis, maksudnya besar kemungkinan anda pun akan ada risiko untuk dapat kencing manis. Sebab kencing manis ni terjadi bukan daripada gula tinggi sahaja. Kalau parents ada juga penyakit kencing manis, kita pun boleh dapat. And penyakit kencing manis ni bukan turun daripada mak dengan ayah je. Turun juga daripada atuk, nenek ataupun saudara mara terdekat. Tapi bukan bermaksud kita akan confirm dapat. Tak, kita boleh cegah dengan gaya hidup yang sihat, makan dengan betul dan juga bersenam. So, kalau dalam sejarah keluarga dah memang ada, please be more aware. Pergi cek kesihatan dan tengok ada tak risiko untuk dapat kencing manis. Nak tahu lagi penyakit keturunan apa yang selalu terjadi? Komen nak and jangan lupa follow dan stay tuned for part 2.